Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan. Baiklah, pada hari ini saya Daniel bersama-sama lagi dua orang sahabat saya iaitu saudari Nur Insyirah dan saudari Nur Syamimi akan membentangkan dan menerangkan secara lebih lanjut tentang isu kerancuan bahasa bagi subjek di MMB 3233 Sintaksis Bahasa Melayu. Baiklah, berikut merupakan ahli kumpulan saya di mana saya sendiri ialah Muhammad Dinul Hakimi bin Abdul Rahman. Kedua, Nur Syamimi Adlina binti Zulkifli Zain. Dan yang ketiga, Nur Insyirah binti Abdul Rahim. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang isu kerancuan bahasa, izinkan saya untuk berkongsi sedikit definisi sebenar bagi kerancuan bahasa. Kerancuan bahasa ini merujuk kepada penggunaan pelbagai bahasa atau istilah dalam satu pertuturan atau penulisan secara tidak mengikut susunan dan tidak betul sehingga mengganggu kelancaran dan kehalusan bahasa itu sendiri. Sebagai contoh, pada masa kini, kerancuan bahasa dapat dilihat dalam penggunaan bahasa rojak, campuran istilah-istilah selangar, dialek dan sebagainya. Disebabkan oleh penggunaan istilah-istilah yang tidak mengikut sistem tata bahasa ini, bahasa Melayu itu sendiri sudah menjadi tidak terkawal dan sudah hilang keunikannya sendiri. Baiklah, selepas kita melihat kepada definisi bagi isu kerancuan bahasa, sekarang kita akan melihat pula kepada topik-topik kecil yang terdapat dalam isu kerancuan bahasa itu sendiri. Berikut ialah homonim, polisemi, penggunaan dialek, selangar atau bahasa rojak, kesalahan tata bahasa, ambiguiti semantik dan konteks tidak jelas. Baiklah, isu kerancuan yang pertama adalah isu homonim. Apakah yang dimaksudkan oleh homonim? Homonim adalah perkataan yang sama bunyi ataupun sama ejaannya dengan perkataan lain tetapi mendatangkan maksud yang berbeza. Ia turut dirujuk kepada perkataan yang sama dari segi ejaan dan sebutan. Antara contoh yang saya jumpai dari aplikasi Instagram iaitu dari minggu lepas nak turun Cameron, last-last hujan yang turun. Perkataan turun yang digunakan dalam ayat ini mendatangkan dua maksud yang berbeza, iaitu maksud yang pertama sebagai pergerakan ataupun arah, manakala maksud yang kedua iaitu air hujan yang turun. Penggunaan satu bentuk kata turun dalam satu konteks ayat dengan membawa maksud yang berbeza. Perkataan yang seperti ini boleh mendatangkan kekeliruan kepada pembaca dan menyebabkan makna menjadi kabur dan bergantung sepenuhnya kepada konteks ayat untuk difahami secara betul. Jika kita perhatikan, ayat tersebut ingin membawa maksud bahawa dia mahu pergi ke tempat tersebut, tapi airnya hujan yang turun. Antara contoh pembetulan yang boleh dilakukan adalah ayatnya berbunyi seperti, dari minggu lepas rancang untuk datang ke Cameron, tapi sekarang hujan pula. Contoh homonim yang seterusnya, hasil dari tangkap layar aplikasi WhatsApp saya temui iaitu tadi siang aku nampak mak aku siang ikan. Dari ayat tersebut dapat kita lihat pengulangan perkataan siang yang di mana perkataan siang ini boleh mendatangkan pelbagai maksud dan boleh mengelirukan. Apa yang dimaksudkan oleh siang itu? Bentuk dan sebutan yang sama tetapi maksud yang berbeza. Baiklah, kita lihat dulu siang yang pertama. Siang pertama bermaksud pada waktu matahari terbit hingga waktu matahari terbenam. Manakala siang yang kedua bermaksud perbuatan, sama ada membersihkan ataupun menyiang ikan. Penggunaan kata homonim dalam satu ayat yang sama boleh menyebabkan kekeliruan makna sekiranya pembaca tidak memahami konteks dengan jelas. Walaupun perkataan yang sama, perbezaan makna ini boleh mengelirukan pendengar ataupun pembaca yang tidak meneliti konteks ayat, yang mana pembaca boleh tersilap ataupun boleh adanya kesalahfahaman. Dan komunikasi yang berlangsung akan terjejas. Contoh pembetulan yang boleh dilakukan adalah dengan menukar ayat tersebut menjadi seperti ini. Tadi pada waktu siang, aku nampak mak aku membersihkan ikan. Ataupun, tadi pada waktu siang, aku nampak mak aku menyiang ikan. Dan itu dapat membantu pembaca untuk lebih memahami konteks ayat tersebut.
Isu kerancuan bahasa yang kedua adalah polisemi. Apa yang dimaksudkan oleh polisemi? Polisemi merupakan suatu bentuk kata, ungkapan yang mempunyai lebih daripada satu makna yang bertalian rapat antara satu sama lain, mempunyai makna lebih daripada satu. Ini bermaksud satu perkataan yang mempunyai banyak maksud. Seperti contoh hasil tangkap layar dari aplikasi Thread dari pemilik akaun MMFTNL Sempang Bawah yang mengatakan, macam mana nak pura-pura okey sedangkan tengah hancur oleh keadaan. Perkataan hancur yang digunakan oleh pemilik akaun ini boleh mendatangkan banyak maksud. Antara contoh maksud hancur adalah seperti pecah, berderai, lelah, putus asa, tidak bersatu. Perkataan hancur ini mempunyai maksud yang saling berkaitan antara satu sama lain. Namun, ia boleh menjejaskan pembaca kerana mudah mendatangkan kekeliruan. Punca ayat tersebut merupakan polisemi kerana perkataan hancur yang mempunyai banyak maksud yang hampir sama, tetapi dalam konteks ayat yang digunakan oleh pemilik akaun itu adalah untuk digunakan dalam konteks perasaan dan keadaan emosi. Perkataan yang digunakan itu boleh menimbulkan kerancuan makna kepada pembaca. Kenapa? Kerana pembaca boleh mentafsir makna tersebut secara fizikal dan ataupun dari segi emosi. Pembentukan ayat ini memperlihatkan bahawa polisemi boleh menyebabkan lapisan tafsiran yang berbeza bergantung kepada konteks dan pengalaman pembaca. Contoh polisemi yang seterusnya adalah seperti hasil tangkap layar aplikasi TikTok yang saya jumpai, yang ayatnya berbunyi, adakah gadis selembut Aina mampu meruntuhkan benteng hati bodyguardnya yang dingin itu? Dalam ayat itu ada perkataan dingin yang boleh mendatangkan banyak maksud seperti tidak panas, cuaca sejuk, tidak mesra, tidak riang. Dalam konteks ayat ini, dingin tidak bermaksud kepada suhu yang sejuk tetapi menggambarkan sikap seseorang yang tidak mesra, berjarak dan sukar untuk didekati. Apabila perkataan seperti ini digunakan dalam konteks ayat, ia memerlukan konteks ayat yang jelas dan ayat tersebut perlu mempunyai tujuan yang jelas supaya pembaca dapat memahami ayat tersebut dengan lebih mudah. Perkataan dingin yang digunakan dalam ayat ini boleh menimbulkan kerancuan semantik. Kenapa? Kerana ianya mempunyai dua makna yang berbeza tapi saling berkaitan, iaitu makna sebenarnya adalah sejuk secara fizikal, tetapi kalau dalam segi makna kiasan pula, ianya bersikap tidak mesra ataupun beremosi dingin. Jika konteks ayat ini tidak jelas, maka pembaca boleh keliru sama ada konteks dingin itu merujuk kepada suhu tubuh ataupun sikap watak tersebut yang dingin ataupun sikap watak tersebut yang tidak mesra. Antara pembentukan ayat yang boleh dilakukan adalah seperti, adakah gadis selembut Aina mampu meruntuhkan benteng hati bodyguardnya yang berhati kaku itu? Dari sini, pembaca akan lebih mudah memahami konteks ayat yang ingin disampaikan oleh pemilik akaun tersebut. Antara punca berlakunya selanga pada ayat-ayat di atas ialah selanga seperti korang, nyah, cincai lebih ringkas untuk disebut berbanding padanan perkataan daripada bahasa Melayu standard seperti perkataan awak, perkataan sembarangan serta perkataan kalian yang menjadikan pilihan dalam komunikasi yang lebih bersifat pantas. Apakah langkah untuk memurnikan semula ayat yang mengandungi selanga? Langkah pertama yang boleh dilakukan ialah dengan menggugurkan selanga. Bagaimana? Pada ayat biasa jenyah, sebenarnya kita boleh menggugurkan selanga nyah menjadi ayat seperti berikut. Biasa sahaja. Langkah kedua pula, menggantikan selanga cincai dan korang dengan perkataan yang diiktiraf dalam Kamus Dewan. Contohnya, sila jangan buat kerja cincai ditukar kepada sila jangan buat kerja sambal lewa. Ayat ketiga, resepi Korean wrap berasaskan sayuran memang pilihan semua. Buat korang ditukar kepada kalian. Jadi memang pilihan sesuai buat kalian yang nak amalkan pemakanan sihat menyelerakan. Jika kita dapat lihat pada bahan yang telah saya ambil daripada akhbar dalam talian, kita dapat lihat adanya kataan atau dialek dalam ayat tersebut
iaitu sungguh nak habaq mai, Liverpool pun ada di Kedah. Dialek di sini nak habaq mai. Ayat ini menjadi tidak standard atau berlakunya isu kerancuan kerana frasa dialek nak habaq mai telah disisipkan ke dalam ayat yang sebahagiannya menggunakan bahasa Melayu standard. Seperti sungguh, Liverpool pun ada di Kedah. Frasa sungguh nak habaq mai merupakan satu cara pengucapan harian yang amat lazim di kawasan Semenanjung Malaysia di bahagian utara seperti Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Perak Utara. Penggunaan dialek ini dalam konteks yang mungkin memerlukan bahasa Melayu seperti penulisan rasmi, laporan berita boleh dianggap sebagai keracuan bahasa bagi isu dialek. Baiklah, apakah punca terdapatnya dialek dalam penulisan seperti bahan di atas? Antara sebabnya, penggunaan dialek nak habaq mai lebih berkesan untuk menyampaikan nada, perasaan atau penekanan khususnya kepada pembaca yang memahami dialek negeri utara. Penggunaan dialek seperti nak habaq mai yang bermaksud hendak memberitahu atau menyampaikan dari negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia sering dipilih kerana ia memberikan nada, perasaan atau penekanan yang lebih kuat, lebih mesra atau bersifat autentik berbanding bahasa Melayu standard iaitu hendak memberitahu. Istilah ini juga membawa rasa keakraban atau kehangatan yang tersendiri seolah-olah penutur itu sendiri sedang bersimbang secara santai dengan pembaca atau pendengar. Frasa ini terutamanya dengan penambahan mai yang bermaksud datang sini menekankan ajakan atau keinginan yang kuat untuk memberi perhatian kepada apa yang bakal disampaikan. Ia seperti berkata, dengar sini baik-baik, saya nak beritahu sesuatu yang penting. Jadi, keberkesanan ini sebenarnya bergantung kepada pemahaman pembaca terhadap dialek tersebut. Bagi individu yang berasal atau sudah terbiasa dengan dialek utara, penggunaan nak habaq mai akan segera mewujudkan hubungan emosi yang lebih kukuh dan memahami intipati mesej yang lebih mendalam berbanding menggunakan perkataan daripada bahasa Melayu standard yang mungkin terasa lebih neutral atau lebih bersifat formal dan agak membosankan. Baiklah, antara langkah untuk memurnikan ayat tersebut ialah menggantikan dialek kepada bahasa Melayu standard kerana berita itu dibaca oleh seluruh masyarakat di Malaysia. Penambahbaikan pada ayat tersebut, kita boleh tukar daripada dialek utara kepada bahasa Melayu standard seperti berikut. Sungguh hendak diberitahu, Liverpool juga ada di Kedah. Jadi perkataan mai habaq sini ditukar kepada hendak diberitahu. Baiklah, isu yang seterusnya ialah penggunaan bahasa rojak. Apa itu bahasa rojak? Bahasa rojak merupakan bahasa yang telah bercampur aduk dengan kata-kata yang digunakan oleh penuturnya. Maknanya di sini, bahasa rojak merupakan bahasa Melayu yang telah dicampurkan dengan bahasa-bahasa asing yang lain. Contohnya bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya. Kalau kita dapat lihat pada ayat yang telah saya petik daripada bahan berbentuk jurnal, ayat tersebut mengandungi frasa role model yang merupakan unsur bahasa Inggeris yang telah diserap secara langsung dan digunakan bercampur dengan bahasa Melayu. Penggunaan istilah asing iaitu role model ini tanpa diterjemahkan atau digantikan dengan padanan bahasa Melayu yang sedia ada, terutamanya dalam konteks yang bersifat formal dan separuh formal, ia dikategorikan sebagai kerancuan bahasa atau kategori penggunaan bahasa rojak. Bahasa rojak, kalau kita dapat lihat berdasarkan huraian tadi, kita dapat lihat bahasa rojak ini ialah percampuran dua atau lebih bahasa dalam satu pertuturan atau penulisan yang seringkali melibatkan percampuran kod antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa yang lain. Ia telah menggugat kemurnian dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan boleh menjejaskan kefahaman serta ketepatan dalam sistem tata bahasa. Baiklah, apa punca ramainya pengguna masa kini menggunakan percampuran kod dalam pertuturan atau penulisan mereka? Yang pertama, ramai pengguna bahasa tidak mengetahui bahawa padanan rasmi role model dalam bahasa Melayu ialah suri teladan. Hal ini kerana ramai pengguna bahasa termasuklah di media sosial, perbualan harian maupun dalam penulisan rasmi atau tidak rasmi, mereka tidak menyedari atau mungkin terlupa bahawa padanan rasmi yang tepat yang disarankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah untuk istilah role model itu sebenarnya suri teladan. Hal ini berlaku disebabkan kurangnya pendedahan atau kebiasaan mereka
dan menyebabkan hal ini secara automatiknya mereka mengambil menjalan mudah dengan menggunakan istilah bahasa Inggeris tersebut secara berterusan. Punca yang seterusnya ialah istilah role model dianggap lebih ringkas atau lebih tepat dalam menyampaikan maksud berbanding terjemahan dalam bahasa Melayu standard. Pengguna bahasa sering menganggap istilah role model terasa lebih efisien atau mempunyai konotasi yang lebih moden atau mengikuti trend semasa untuk menyampaikan maksud asal berbanding padanan bahasa Melayu yang mungkin terasa lebih panjang atau formal seperti perkataan suri teladan. Dalam komunikasi pantas, terutamanya melalui platform digital, keringkasan sangat dihargai. Istilah Inggeris tersebut dilihat lebih pendek dan lebih praktikal berbanding istilah Melayu. Sesetengah penutur juga merasakan perkataan role model itu secara harfiahnya merangkumi maksud model peranan atau contoh peranan dalam konteks moden. Lantas, mereka merasakan terjemahan tersebut lebih kuat maksudnya meskipun suri teladan tersebut membawa maksud yang sama dengan role model. Jadi, persepsi inilah yang menyebabkan pengguna bahasa mengutamakan istilah pinjaman kerana mereka percaya ia menjimatkan masa dan menyampaikan maksud dengan lebih segera dan lebih bersifat universal. Antara langkah yang boleh dilakukan ialah menggantikan perkataan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Langkah ini sangat wajar agar kita dapat memurnikan semula perkataan atau ayat yang mengandungi bahasa rojak kepada ayat yang mempunyai bahasa Melayu standard sepenuhnya. Perkataan contoh teladan atau suri teladan menggantikan role model dengan padanan istilah yang selaras dengan pembendaharaan bahasa Melayu. Jadi kita dapat lihat di sini sebenarnya ada sahaja istilah role model dalam bahasa Melayu iaitu contoh teladan atau suri teladan. Baiklah, sekarang kita akan menganalisis isu kesalahan tata bahasa dan ambiguiti semantik dalam bahasa Melayu. Kesalahan tata bahasa merujuk kepada penggunaan struktur bahasa yang tidak tepat atau tidak mengikut peraturan bahasa yang betul. Kesalahan ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, yakni sama ada melibatkan penggunaan perkataan, susunan ayat atau pembentukan kata yang salah. Kesalahan tata bahasa ini juga boleh menyebabkan komunikasi menjadi kabur, mengelirukan pendengar atau pembaca serta mengubah maksud yang ingin kita sampaikan kepada pendengar. Kemudian kita lihat pula kepada contoh pertama bagi kesalahan tata bahasa, di mana di sini telah saya sertakan petikan daripada akhbar berita harian yang berbunyi, apabila kita sudah biasa untuk menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi digunakan, ia akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Baiklah semua, kesalahan dalam ayat di atas ialah penggunaan perkataan ia. Ini kerana menurut Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2021, penggunaan perkataan ia walaupun kelihatan tidak menyalahi sistem tata bahasa, tetapi perkataan ia ini tidak sesuai dan tidak digalakkan untuk digunakan bagi merujuk kepada makhluk hidup atau benda. Selepas itu, kita pergi pula kepada contoh kedua kesalahan tata bahasa. Di sini telah saya selitkan petikan akhbar daripada Harian Metro yang berbunyi, kebanjiran ikan tombot atau ikan bandaraya yang kini mendominasi sungai, terutama sekitar Lembah Kelang, perlu dilihat sebagai ancaman kritikal kerana bukan setakat menyebabkan kepupusan ikan tempatan, malah merosakkan lagi ekosistem saliran negara ini. Baiklah semua, kesalahan tata bahasa dalam ayat ini ialah penggunaan perkataan bandaraya. Ini kerana perbezaan utama antara bandaraya dan bandaraya adalah berdasarkan konteks penggunaan. Bagi bandaraya, merujuk kepada nama tempat atau nama benda, maka harus ditulis secara jarak. Manakala bandaraya pula adalah ejaan lama yang digunakan sebelum tahun 1972 dan telah digazetkan untuk digunakan sebagai urusan rasmi seperti Majlis Bandaraya Shah Alam. Oleh itu, dalam bahasa Melayu, khususnya tata bahasa, hanya bandaraya sahaja yang digunakan secara rasmi dan boleh dieja secara rapat. Dan contoh yang terakhir bagi kesalahan tata bahasa ialah kesalahan penggunaan kata ganda dalam ayat. Contoh kesalahan dalam ayat ialah saya suka pada makanan yang lazat-lazat.
Untuk pengetahuan anda semua, perkataan lazat-lazat adalah satu kesalahan dalam tata bahasa. Ini kerana kata ganda berulang tidak perlu digunakan lagi di sini kerana kata lazat itu sendiri sudah cukup untuk memberi maksud dan makna yang jelas. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada ambiguiti semantik. Ambiguiti semantik ini terjadi apabila terdapat satu perkataan atau frasa yang boleh mempunyai lebih daripada satu makna. Oleh kerana itu, salah faham boleh terjadi kerana pendengar gagal untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penutur. Untuk pengetahuan anda semua, ambiguiti semantik ini definisinya lebih kurang dengan konteks tidak jelas. Baiklah, di sini telah saya sertakan dua contoh untuk menerangkan tentang ambiguiti semantik. Contoh pertama, perempuan itu memukul lelaki dengan payung. Contoh kedua, lelaki itu menyerang jiran saya dengan anjing. Okey, sekarang ayuh saya terangkan tentang contoh yang pertama bagi ambiguiti semantik. Di sini ayatnya berbunyi perempuan itu memukul lelaki dengan payung. Baiklah, dalam ayat ini terdapat dua maksud yang boleh diinterpretasikan. Yakni pertama, perempuan itu memukul lelaki yang memegang payung. Yang kedua, perempuan itu memukul seorang lelaki menggunakan payung. Di sinilah kita dapat lihat dalam satu ayat saja terdapat dua makna yang boleh kita kesan atau yang boleh kita faham. Kemudian, contoh kedua bagi ambiguiti semantik. Di sini saya dapatkan contoh ni daripada media sosial Mstar, di mana dalam gambar ini ayatnya berbunyi pemuda muntah mi goreng sebelum rebah meninggal dunia. Benarkah ada kaitan dengan sedaman waktu malam? Di sini ayat yang terdapat dalam gambar ini mengelirukan pembaca kerana seolah-olah tiada kaitan antara makanan goreng dengan bersenam pada waktu malam. Di sini kita dapat lihatlah contoh lain yang merujuk kepada ambiguiti semantik. Baiklah, mari kita lihat apa kesan dari isu kerancuan bahasa. Yang pertama, isu kerancuan bahasa ini boleh menyebabkan kekeliruan semantik dalam kalangan pembaca dan pendengar apabila satu perkataan digunakan dalam pelbagai konteks emosi atau situasi tanpa penjelasan yang jelas. Pembaca dan pendengar mungkin sukar memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan. Ini kerana makna perkataan bergantung kepada konteks ayat dan niat penutur. Contohnya, perkataan panas boleh bermaksud cuaca yang tinggi suhunya, suasana yang tegang atau seseorang yang sedang marah. Jika konteks tidak diperincikan, ia boleh menimbulkan pelbagai tafsiran. Kekeliruan semantik ini boleh menjejaskan keupayaan pembaca ataupun pendengar untuk mentafsir mesej tersebut dengan lebih tepat dan seterusnya membawa kepada salah faham terhadap isi komunikasi tersebut. Kesan isu kerancuan bahasa yang kedua adalah menjejaskan kejelasan komunikasi dan keindahan bahasa. Mengapa? Kerana dalam konteks formal seperti penulisan akademik maupun urusan rasmi atau laporan media, penggunaan perkataan yang mempunyai pelbagai makna boleh menurunkan ketepatan mesej. Ini kerana bahasa formal menuntut kejelasan dan keseragaman makna bagi mengelakkan tafsiran berganda. Walaupun dalam komunikasi tidak formal seperti media sosial, penggunaan perkataan polisemi ataupun homonim sering dianggap biasa dan mudah difahami melalui konteks. Namun dalam bidang akademik ataupun pentadbiran, hal ini boleh dilihat sebagai kecacatan bahasa yang menjejaskan nilai estetika dan profesionalisme. Oleh itu, pemilihan perkataan yang tepat amat penting untuk mengekalkan mutu, keindahan dan kredibiliti komunikasi. Kesan yang seterusnya, kita dapat lihat kerancuan bahasa mampu memberikan kesan yang sangat mendalam kepada martabat dan status bahasa Melayu. Kesan yang pertama, menggugat status bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan.
Kerancuan yang meluas ini dapat menunjukkan bahawa pengguna bahasa tidak mempunyai keyakinan terhadap keupayaan bahasa Melayu standard itu untuk menyampaikan idea secara tepat, formal dan canggih. Sikap inilah yang mendorong mereka untuk mencampur adukkan bahasa seolah-olah mereka menganggap bahawa bahasa Melayu standard ini sahaja tidak mencukupi untuk konteks tertentu. Hal ini secara tidak langsung telah merendahkan martabat bahasa Melayu itu sendiri yang bersifat sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi dan simbol kepada perpaduan negara kita. Seterusnya, mencecahkan keunikan bahasa Melayu. Penggunaan dialek, selangar dan bahasa rojak dalam media sosial khususnya telah menghilangkan keindahan dan kemurnian struktur asal bahasa Melayu itu sendiri. Unsur-unsur keracuan ini mula dianggap sebagai satu normalisasi dan sebahagian daripada bahasa Melayu itu sendiri yang menyebabkan generasi baharu ini sukar untuk mengenal pasti batas sebenar mereka dalam menggunakan bahasa. Kerancuan ini menghasilkan bentuk bahasa yang tidak mempunyai rujukan atau piawaian yang jelas. Hal ini telah menyukarkan usaha badan berwajib seperti Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menggubal dan menyeragamkan perbendaharaan kata atau istilah baharu kerana asas bahasa yang sentiasa berubah. Baiklah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung bagi pembentangan isu kerancuan bahasa. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Syira dan saudari Syamimi kerana telah mengulas dengan lebih lanjut tentang isu ini. Baiklah semua, kesimpulannya bagi isu kerancuan bahasa, walaupun isu ini kelihatan ringan, tetapi kesannya amat signifikan terhadap bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu ini merupakan satu bahasa yang sangat unik dan mempunyai nilainya tersendiri. Oleh itu, dengan isu kerancuan bahasa ini, kita harus kekang isu ini agar tidak merosakkan aspek kesenian yang terdapat dalam bahasa Melayu. Itu saja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga berjumpa lagi di lain hari.